Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Perbentangan ini adalah untuk tugasan 1 bagi kod khusus PKS 3103 Permakanan dan Kesejahteraan. Tajuk perbentangan kami pada hari ini ialah amalan pemakanan remaja. Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya Muhammad Amizan bin Muhammad Afzal Nizam, seterusnya Muhammad Harith bin Arif dan yang terakhir Muhammad Syazmi Amsyah bin Abdullah. Saya akan memulakan perbentangan ini dengan bahagian pengenalan. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang paling asas. Siapakah sebenarnya remaja ni? Okey, baik. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau lebih dikenali sebagai WHO, remaja ialah individu yang berumur antara 10 hingga 19 tahun. Namun, dalam konteks pendidikan di Malaysia, kita fokus kepada pelajar sekolah menengah, iaitu mereka yang berumur 13 hingga 17 tahun. Kenapa peringkat ini istimewa? Ini kerana remaja berada dalam fasa pertubuhan yang paling pesat dalam keseluruhan hayat manusia. Berlaku perubahan besar dalam 4 aspek utama. Yang pertama ialah fizikal. Tinggi dan berat badan meningkat secara mendadak. Yang kedua ialah hormon. Bermulanya puberti dan perkembangan seksual. Yang ketiga, psikologi. Emosi tidak stabil, remaja mula mencari identiti sendiri. Keempat ialah sosial. Pengaruh rakan sebaya semakin meningkat. Semua perubahan ini menjadikan keperluan pemakanan remaja sangat unik, berbeza daripada peringkat umur yang lain. Untuk lebih memahami betapa pesatnya pertubuhan remaja ini, mari kita lihat 3 angka penting ini. Yang pertama, julat usia remaja di Malaysia ialah 13 hingga 17 tahun. Kedua, semasa growth spurt, seorang remaja boleh membesar sehingga plus minus 10 cm dalam tempoh setahun sahaja. Ketiga, berat badan remaja aktif pula boleh meningkat lebih kurang 4 kg setahun. Angka-angka ini menunjukkan betapa tingginya keperluan tenaga dan nutrien pada peringkat ini. Sekarang, kita beralih pula kepada soalan penting. Berapa banyakkah kalori yang sebenarnya diperlukan oleh seorang remaja setiap hari? Berdasarkan data dari Kementerian Kesihatan Malaysia, kita boleh lihat keperluan kalori harian remaja mengikut umur. Untuk remaja berumur 10 hingga 12 tahun, lelaki memerlukan 1930 kilokalori, manakala perempuan 1710 kilokalori sehari. Untuk remaja 13 hingga 15 tahun, lelaki memerlukan 2210 kilokalori dan perempuan 1810 kilokalori. Dan untuk remaja 16 hingga 18 tahun, lelaki sehingga 2340 kilokalori, perempuan pula 1890 kilokalori. Kenapa keperluan kalori ini tinggi? Pertama, remaja dalam fasa growth spurt memerlukan banyak tenaga untuk membina tulang, otot, organ yang sedang berkembang. Kedua, faktor seperti jantina, tahap aktiviti fizikal dan kadar metabolisme basal turut mempengaruhi keperluan kalori. Dan jika keperluan ini tidak dipenuhi, akibatnya sangat serius seperti pertubuhan terbantut, keletihan kronik, prestasi akademik merosot dan sistem imun menjadi lemah. Kalori sahaja tidak mencukupi. Badan remaja memerlukan nutrien spesifik untuk berfungsi dengan optimum. Menurut infografik rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat beberapa nutrien yang paling kritikal untuk remaja. Antaranya termasuklah protein, kalsium, zat besi dan vitamin A. Setiap nutrien ini mempunyai peranan yang tersendiri dalam menyokong pertubuhan dan kesihatan remaja. Jom kita lihat dengan lebih terperinci. Mari kita lihat 4 nutrien utama yang paling penting untuk remaja. Yang pertama ialah protein. Remaja lelaki memerlukan 59 hingga 71 gram protein sehari, manakala perempuan 52 hingga 65 gram. Protein berfungsi untuk membina dan membaik pulih otot serta tisu badan. Ia juga penting untuk menghasilkan antibodi dan enzim.
Sumber protein yang baik termasuklah daging, ikan, telur dan kekacang. Yang kedua, kalsium. Keperluan kalsium remaja adalah 1200 hingga 1300 mg sehari. Ini adalah nutrien paling kritikal semasa peringkat remaja. Kerana 90% daripada kepadatan tulang dibina sebelum usia 20 tahun. Sumber kalsium terbaik ialah susu, yogurt, ikan bilis dan tauhu. Yang ketiga ialah zat besi. Remaja perempuan memerlukan 26 mg, lelaki pula 11 mg sehari. Zat besi berfungsi membawa oksigen dalam darah dan kekurangannya boleh menyebabkan anemia. Remaja menjadi lemah dan pening. Sumber terbaik ialah daging merah, hati dan kekacang hijau. Dan yang terakhir, vitamin A. Keperluan harian adalah 600 sehingga 900 mikrogram RAE. Vitamin A ni penting untuk kesihatan mata, kulit, sistem imun. Ini kerana ia boleh diperolehi daripada lobak merah, labu dan bayam. Jadi, apa yang akan berlaku apabila remaja tidak mendapat nutrien yang mencukupi? Kesannya jauh lebih serius daripada sekadar rasa lapar. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan Malaysia 2022, 30% remaja di Malaysia mengalami kekurangan zat besi dan 1 daripada 5 remaja tidak mendapat kalsium yang mencukupi. Cuba bayangkan, dalam persekitaran kita sekarang, kemungkinan besar ada 3 orang daripada 10 rakan kita yang tanpa sedar mengalami anemia. Akibat kekurangan zat besi adalah anemia, sukan menumpukan perhatian, prestasi sukan merosot dan risiko ini lebih tinggi pada remaja perempuan. Kekurangan kalsium pula membawa risiko osteoporosis awal, kekejangan otot dan pertumbuhan tinggi yang terbantut. Kekurangan protein menyebabkan pertumbuhan otot lambat dan sistem imun yang lemah. Manakala kekurangan vitamin A boleh menjejaskan penglihatan dan meningkatkan risiko jangkitan penyakit. Kesimpulannya, pemakanan yang betul bukan sekadar pilihan. Ia adalah keperluan asas untuk memastikan remaja dapat membesar dengan sihat dan mencapai potensi penuh mereka. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya bagi meneruskan perbincangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Harith bin Arif akan meneruskan perbincangan. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep pinggan sihat. Apa itu pinggan sihat? Menerusi daripada saudara Mizan membentangkan tadi, iaitu berkenaan dengan nutrien dan kalori yang perlu dicukupkan oleh remaja, konsep pinggan sihat ini juga membantu untuk mengaplikasikan perkara tersebut, di mana dalam konsep pinggan sihat ini kita membahagi beberapa jenis makanan yang perlu diambil mengikut kuantiti yang baik, di mana dalam satu pinggan, 1/4 daripada pinggan tersebut perlulah mengambil karbohidrat dan 1/4 juga daripada pinggan tersebut perlu mengambil protein, dan 1/2 ataupun setengah daripada pinggan tersebut remaja perlu mengambil buah-buahan serta sayur-sayuran. Di sini saya akan melanjutkan perbincangan lagi, di mana apa itu karbohidrat, protein, sayur dan produk tensu. Saya akan menjelaskan. Karbohidrat adalah seperti nasi, mi dan roti. Protein pula adalah seperti ayam, ikan, telur dan lain-lain. Seterusnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengapa sayur-sayuran dan buah-buahan ini menjadikan makanan utama bagi remaja? Adalah disebabkan mempunyai vitamin serta serat yang tinggi. Apabila vitamin dan serat yang tinggi dimakan oleh para remaja, ia akan membuatkan remaja pada masa kini lebih sihat. Seterusnya adalah produk tensu. Mengapa produk tensu ini penting? Produk tensu ini dapat memberikan kalsium yang tinggi. Perkara ini akan menyebabkan tulang-tulang remaja pada masa ini lebih kuat dan kejap.
Seterusnya di sini saya akan memberikan beberapa contoh menu harian yang perlu dan yang boleh digunakan oleh remaja pada masa ini. Antaranya saya bahagi kepada 4, iaitu tentang sarapan, makanan tengah hari, makanan petang dan makanan malam. Untuk sarapan, remaja boleh mengambil roti gandum serta telur dan susu 1 gelas. Mengapa pengambilan roti gandum? Kerana roti gandum mempunyai karbohidrat, telur pula mempunyai protein dan susu mempunyai kalsium yang tinggi. Untuk makan tengah hari pula, remaja boleh mengambil nasi 1/4 nasi, seterusnya 1/4 ayam panggang dan 1/2 sayur-sayuran. Seterusnya untuk makan petang pula, saya mencadangkan remaja untuk mengambil sandwich tuna berserta dengan air kosong. Untuk makan malam pula, remaja boleh mengambil sup ikan berserta dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh remaja pada masa ini untuk mengamalkan pemakanan sihat. Yang pertama ialah pengaruh makanan segera. Makanan segera pada masa ini banyak, seperti yang kita tahu, seperti McDonald, KFC dan lain-lain. Makanan segera ini mempunyai bilangan glukosa yang tinggi serta kandungan minyak yang berlebihan dan boleh membuatkan banyak penyakit-penyakit terkena kepada remaja sekiranya mengambil ia secara berlebihan. Seterusnya, remaja pada masa ini lebih gemar untuk meminum minuman yang bergula. Menurut Perdana Menteri kita yang ke-10, iaitu Tan Sri Anwar Ibrahim, ia menyatakan bahawa rakyat Malaysia perlu kurangkan mengambil minuman-minuman yang bergula. Seterusnya, remaja pada masa ini tidak gemar untuk bersarapan yang membuatkan kandungan kalori yang diambil oleh mereka tidak mencukupi. Seterusnya adalah diet yang ekstrim serta pengaruh media massa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi saya merupakan pembentang ketiga bagi kumpulan kami. Jadi nama saya Muhammad Syazmi Hamsyah bin Abdullah. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini dengan mengupas beberapa tajuk. Di antaranya yang pertama, saya ingin mengupas berkenaan dengan integrasi, iaitu perbandingan semua peringkat umur. Yang kedua, strategi promosi pemakanan remaja. Ketiga, program pemakanan keluarga. Dan yang keempat, cadangan untuk institusi pendidikan. Dan yang terakhir sekali iaitu rumusan. Okey, sekarang termasuk pula kepada integrasi, iaitu perbandingan semua peringkat umur. Okey, seperti yang kita sedia maklum, peringkat umur ni kita ada 5 peringkat umur. Yang pertama kita ada bayi 0 hingga 2 tahun, kanak-kanak 3 hingga 12, remaja 13 hingga 13, dewasa 18 hingga 59 tahun dan akhir sekali warga tua 60 tahun dan ke atas. Okey, saya ingin membuat perbandingan di antara berapakah yang diperlukan dalam kategori kalori, protein, kalsium dan juga saya ada juga menegaskan berkenaan dengan fokus utama. Okey, jadi seperti yang kumpulan kami pilih iaitu peringkat umur remaja, saya juga telah highlightkan kat sini, di mana remaja berusia 13 hingga 17 tahun ini memerlukan kalori antara 1,900 hingga 3,000 kalori. Yang kedua, protein. Protein pula remaja memerlukan 52 hingga 71 gram. Yang ketiga iaitu kalsium, remaja memerlukan 1,200 hingga 1,300 mg. Dan fokus utamanya adalah growth spurt, iaitu pertumbuhan tulang yang sangat cepat. Dan oleh itu pada peringkat remaja ini memerlukan kalori yang lebih tinggi berbanding dengan peringkat umur yang lain. Seperti yang kita boleh lihat pada peringkat umur bayi 0 hingga 2 tahun, kalau kita boleh lihat keperluan kalori yang diperlukan oleh peringkat umur bayi ini lebih sedikit dan antara yang paling sedikit. Sama juga seperti protein, kalsium dan juga fokus utama yang ditekankan. Sama juga seperti peringkat umur lain, kanak-kanak, dewasa dan juga warga tua. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada program pemakanan keluarga. Di sini saya ada berikan 3 poin, di mana yang pertama iaitu program sarapan pagi sekolah. Perlu menyediakan sarapan percuma ataupun bersubsidi di kantin. Selain itu,
sarapan percuma tu bolehlah mestilah terdiri daripada menu berkhasiat seperti roti, buah, susu dan jak telur. Hal ini boleh meningkatkan tumpuan dan prestasi akademik. Yang kedua, kita boleh buat bengkel literasi pemakanan keluarga di mana kita boleh adakan kelas memasak sihat untuk ibu bapa dan juga pelajar. Selain itu, kita boleh adakan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan daerah. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, iaitu taman sayuran sekolah, di mana sekolah ini boleh membuat satu projek berkebun organik di sekolah seperti pelajar menanam dan menua sendiri. Hal ini dapat meningkatkan minat memakan sayuran dan kita boleh terapkan pembelajaran STEM melalui pertanian. Okey, kita teruskan lagi dengan slide seterusnya di mana iaitu strategi promosi pemakanan keluarga. Di sini saya ada berikan 4 poin di mana yang pertama ialah kempen digital. Kita boleh membuat Instagram dan TikTok berikan di mana dalamnya terdapat infografik berkenaan dengan pinggan sihat. Selain itu, kita juga boleh menjadikan influencer pelajar sebagai duta pemakanan. Okey, yang kedua, strategi yang kedua ialah intervensi sekolah di mana kita adakan kelas pendidikan kesihatan dan kita membuat ataupun menganjurkan pertandingan menu sihat dan sekali kita mestilah mengaudit kandungan kantin. Ketiga ialah penglibatan komuniti. Okey, poin ketiga ni sangat penting kerana tanpa komuniti ni tidaklah terjadi ataupun tidaklah dapat menjadikan strategi ini berkesan. Okey, iaitu komuniti. Kita melibatkan ataupun bekerjasama dengan NGO dan juga KKM iaitu Kem Kesihatan Remaja. Kita boleh adakan klinik pemakanan percuma. Dan akhir sekali iaitu ganjaran dan juga motivasi. Kita boleh berikan sijil anugerah pelajar sihat, kupon kantin sihat dan juga peraduan reka menu berkhasiat. Okey, seterusnya cadangan untuk institusi pendidikan. Di sini saya ingin tekankan berkenaan dengan 4 aspek. Yang pertama dari kurikulum, persekitaran, komuniti dan juga penilaian. Okey, yang pertama kurikulum. Kita perlu mengintegrasikan topik pemakanan dalam subjek pendidikan jasmani dan juga sains. Selain itu, kita boleh menyediakan modul pemakanan sihat wajib pada setiap semester. Selain itu, kita juga boleh mengadakan lawatan ke pertanian ataupun ladang organik. Okey, yang kedua berkenaan dengan persekitaran. Okey, kita perlu melarang jualan makanan tinggi gula dan juga lemak trans. Yang kedua, tambah gerai buah-buahan dan salad di kantin supaya makanan yang dimakan ataupun dibeli itu lebih berkhasiat, lebih terjaga. Yang ketiga, sediakan stesen air minuman bersih percuma dan air sekali jangan lupa untuk labelkan kandungan nutrien di menu kantin. Okey, untuk aspek yang ketiga iaitu komuniti. Kita perlu melibatkan ibu bapa dalam bengkel memasak sihat. Yang kedua, kita perlu kongsi panduan menu harian melalui grup WhatsApp sebab grup WhatsApp sekarang ni lebih mudah untuk kita menyampaikan maklumat. Okey, yang ketiga, kerjasama dengan pakar di titian tempatan. Okey, dan akhir sekali iaitu program sekolah sihat peringkat kebangsaan. Okey, yang aspek yang keempat iaitu penilaian. Kita perlu pantau BMI pelajar secara berkala. Maksudnya di sini kita boleh buat pada setiap bulan. Maksudnya kalau kita pantau BMI pelajar ni, kita dapat memastikan kesihatan pelajar tersebut lebih terjaga, lebih terjamin. Okey, yang kedua, kita boleh keluarkan ataupun berikan borang soal selidik amalan pemakanan tahunan. Yang ketiga, laporan kesihatan pelajar dihantar kepada ibu bapa supaya ibu bapa tahu keadaan kesihatan anak-anak mereka. Dan akhir sekali yang keempat iaitu benchmark dengan standard WHO dan juga KKM. Okey, rumusan. Seperti mana soalan tugasan kita iaitu pemakanan tunjang hidup sejahtera. Okey, saya ingin gariskan kat sini iaitu remaja umur 13 hingga 17 tahun ini mempunyai keperluan nutrien dan kalori tertinggi dalam kehidupan. Selain itu, cabaran pemakanan remaja ini memerlukan intervensi bersepadu dari sekolah, keluarga dan juga komuniti. Dan ketiga, amalan pemakanan sihat ini perlu disesuaikan dengan keperluan peringkat umur secara spesifik. Dan akhir sekali, pemakanan yang baik hari ini membentuk kesihatan dan kesejahteraan generasi masa hadapan. Okey, selain itu kami juga telah menyediakan beberapa rujukan semasa menghasilkan slide ini.
Okey, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.